Kenapa Allah tangguhkan jawapan bagi doa kita? Kerana kata ulama, doa ini ibarat seperti satu tali yang kita lekatkan, kita gantungkan, kita ikat dengan Allah. Maksudnya kalau satu doa kita minta, macam tadi lepas maghrib kan kita doa satu doa, maka ada satu tali yang telah pun diikat antara kita dengan Allah. Kalau doa lagi, ikat lagi satu tali, doa lagi, ikat satu tali. Kalau dah 10 tahun doa, berapa banyak tali yang terikat antara kita dengan Allah? Semakin banyak, semakin kuat, dan semakin hampir kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita mungkin tak nampak lagi jawapannya, tapi kita tak sedar hubungan kita dengan Allah semakin baik. Kita makin melazimi doa. Kita kadang-kadang macam ni lah, kita kadang berdoa, doa tak dapat-dapat, tak payahlah. Kadang kita punya pemalas doa, kadang-kadang macam ni tau. Ya Allah, hari ni kita doa panjang-panjang, saya ada skrip, doa panjang, ya Allah, nangis-nangis semua. Esok, Ya Allah, macam semalam macam tu je dia punya doa. Lepas tu dia dah makin malas nak doa. Ya Allah, macam biasa ya Allah, macam dia doa kat kedai makan. Macam biasa ya Allah, kau kan maha mendengar, kau maha memahami, takkanlah tak faham tahu, takkanlah tak tahu ya Allah, kau kan maha mengetahui. Macam tu dia punya doa. Doa ini dia bukan mesin order. Doa ni dia bukan mesin tak mesin gedegang. Yang macam kita nak air ni, tekan masuk duit, tekan tu keluar. Doa itu bukan mesin gedegang, itu bukan vending machine. Doa itu adalah perbualan hamba dengan Rabb, cakap-cakap dan juga luahan hamba kepada Tuhannya. Bila kita banyak meluah dengan Allah, makin banyak rahmat Allah turun dalam hidup kita. Kita ni kalau kita cerita kat kawan kita masalah kita, dia mungkin boleh dengar 2-3 kali je, masuk kali keempat dia pun lari. Dia pun dah tak larat, sebab dia dah boleh sambung cerita kita dah. Aku dah tahu dah cerita kau ni, aku dah ulang banyak kali. Kita pun sebut. Tapi Allah marah kalau kita tak cerita dengan dia. Allah marah kalau kita tak meminta. Memang Allah tahu apa yang kita nak, Allah tahu apa yang kita bakal nak pun Allah tahu. Tapi kenapa minta juga kalau Allah dah tahu? Kerana bukan tentang Allah tahu ataupun tak tahu, tapi tentang kita ni nak rapatkan hubungan kita dengan Allah melalui doa tersebut.